Jalan menuju makam Tuk Umar, Pantonreu, Melabo, Aceh Barat. Lam yang masih kental nih. Makam Tuku Umar di Mugorayuk, Melabuh, Aceh Barat. Ini jarak tempuh untuk menuju makam. Kita pernah kena tentu juga. Bisa kita lihat pohon pepohonan ini masih alami sekali. Tidak ada satupun yang ditebang. Masih dijaga. Kayu-kayunya besar-besar di sini. Ini semuanya. Yang besar sekali. Biraya apa buat ya? Petin dia tu lengkok ya. Ini gede sekarang. Dan yang saya. Teh nak jaringan je tak leh. Dia cara tu. Nampak dok kalau gunung. Ai pedang tu tu bana. Wah. Dah pakai. Tua besar sekali ya. Nanti jak berapa? Nah, kata lah mau jak poti belah mau jak. Oh, pasti dah lewat. Kita lewat. Kuali wa kamu tu. Bak kecil. Kau lewat tu lewat. Kali nanti kita dah. Tuh di bawah sana tempat makam. Makam syuhada. Makam Tuku Umar. Nanti biraya tu kan. Renung. Itu ada bapak-bapak tu. Ini lagi menunggu kedatangan Bapak Bupati Aceh Barat untuk menghadiri upacara pada pagi yang berbahagia ini untuk mengenang 124 tahunnya syahid, 124 syahidnya Tuku Umar. Kata-kata terakhir Tuku Umar sebelum wafat beliau. Bang berapa ni? Kata-kata terakhir beliau sebelum beliau wafat. Singa bunga getanya jeb kopi di kedai Melabuh atau ulun akan syahid. Dan Allah berkehendak beliau syahid pada pagi tersebut. Subhanallah. Okey, ya Pak.